Tips kebun Pak Long kongsi. Ini pelepah sawit. Kenapa Pak Long kena susun dengan rapi? Okey, ada beberapa kebaikan dia. Yang pertama, ini daun boleh simpang air. Macam sawit ini perlu banyak air. Jika kita susun dengan rapi, maka bawah dia nampak. Bila hujan, dia tak simpang air. Kalau tanah kering, sekejap habis. Jika ada pelepah ini, dalamnya air, dia akan tahan lama. Maka ini pokok boleh menyerap nutrisi dan air di bahagian sini. Kedua, ini pelepah lama-lama akan jadi bahan organik. Ini bahan organik matter, penting untuk kesuburan tanah dan pokok. Selain baja-baja kimia, baja organik juga main peranan banyak bagus untuk sawit. Dia bekalkan tanah yang subur. Yang ketiga, penuaian kerja akan lebih lancar. Jika satu kebun ini semak semun, bila buah jatuh, kadang-kadang tak nampak, itu kerugian petani. Tapi bersih macam ini, ada susun, nampak buah, tolak keluar. Nampak buah, tolak keluar. Senang juga angkat hasilan kebun. Dan juga baja pun senang. Nak baja satu pusingan ni, tak ada kena pelepah. Kadang-kadang ini pelepah tajam tau. Ada duri. Kalau tak nampak, berdarah nanti. Yang last, kita boleh nampak kalau ada haiwan seperti biawak ular, kita boleh nampak. Kalau ada sorok dalam, kita jauhkan. Kalau satu kebun ini semak, kita jalan pun tak tahu bila kena. Nanti kena cedera, kita juga susah. Yang atas memang kebaikan, susun pelepah dengan bagus. Semoga bermanfaat.